Assalamualaikum semua, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya guys. Saya masih lagi berada dekat majlis pelancaran Avita, yang mana Avita telah memperkenalkan 3 model ya. So tadi kita dah review Viper, sekarang ni kita ada ini dia skuter Bellagio 125 ya. Dia punya design ala-ala motor klasik Itali, macam apa orang tengok, macam Vespa lah guys, tapi dengan harga yang saya rasa sangat pemilik sangat marahan. Bermacam-macam aksesoris yang datang dekat motor ni. Okay, so jom kita tengok dulu dia punya design. So ini adalah design luar dia. Ini warna hitam warna hitam ni nampak cantik guys. Dengan ada warna hitam dan dikontrakan dengan warna merah dekat sini. So ada paruh lagi kat depan ni, cantik guys, nice. Okay, so dekat bahagian sisi yang macam ni, and dia punya colour untuk warna hitam ni best sebab dia macam colour matte tau, macam tu. So memang best lah. And untuk yang kedua pula, kita ada warna hijau. Warna hijau ni pun memang nampak cantik. Ni sesuai untuk mungkin perempuan kot, lelaki perempuan pun boleh pakai. And dia punya bahagian grill depan mungkin dia boleh kata ni grill kot. Dia warna chrome macam tu, sama juga dengan dia punya paruh kat depan ni kan. Logo dia memang cantik lah. Yang ini color metallic sikit lah. Alright, so yang ini pula warna putih. So warna putih ni saya rasa ini antara yang orang suka juga dengan warna putih, sebab dia warna klasik ala-ala motor Vespa macam tu kan. And kalau tengok dia punya color grill ni warna biru macam tu, cantik lah. So yang menarik juga, motor ni dia turut didatangkan dengan windshield yang klasik. Okay, windshield yang klasik. Yang ini datang terus, korang tak payah beli aksesoris, dia dah bagi korang windshield yang macam ni. Selalunya windshield macam ni dia agak mahal jugalah. Alright, so dia punya lampu actually dia menggunakan lampu fully LED. Jom kita start dulu. So ini adalah lampu dia. Kita boleh tengok lah. So dia ada lampu main headlamp dia, lampu utama dekat sini. Okay, so kita nak main sikit dari ke lampu tinggi. Ini lampu tinggi dia, lampu rendah, lampu tinggi. And dekat tengah ni menarik sebab dia ada lampu DRL dan juga ada lampu DRL dekat tepi juga guys. Dan juga ini lampu signal dia, nice lah, cantik, klasik tapi nampak moden guys. Okay, so dekat sini juga dekat bahagian hadapan datang dengan telescopic fork. So dia datang dengan single disc dekat bahagian 8, 2 port caliper. Saiz tayar depan adalah 90-90 rim 12. Okay, so dekat belakang kita nak tengok sikit design belakang dia macam ni guys. Memang nampak klasik lah dia punya design kan. Kalau tengok dia punya exhaust pun memang klasik lah. Yang ini besi tau. Cover exhaust ni besi, so menampakkan lagi klasik lah dekat motor ni. Di belakang dia menggunakan brake drum guys. Brake drum, dan saiz tayar sama dengan saiz tayar depan, 90-90 rim 12. Okay, dari segi enjin pula dikuasakan dengan enjin 124cc, menggunakan sistem enjin source, ada 2 bar, menggunakan air-cool saja. Dan motor ni mampu menghasilkan kuasa sekitar 8.7 horsepower dan juga 9.5 Nm of torque. So bagi saya dia punya kuasa atau horsepower dia ni standard lah untuk motor-motor 125cc yang macam ni. Dari segi sistem kunci, dia menggunakan kunci yang biasa saja. Okay, dan juga dia punya meter, kita ulang balik. Kat sini dia menggunakan meter LCD screen display. Dia ada speedo, dia ada odometer, ada trip lagi, and then dia ada jam dan juga ada RPM. RPM dia cantik guys, macam ni, lurus ke atas kan. Okay, so dia punya switch button pun nampak premium juga guys. Nampak cantik lah. Nampak klasik tapi premium bila kita sentuh dan kalau pasal yang color putih ni, dia macam boleh tukar-tukar warna juga guys. Okay, so dekat sini juga dia ada utility hook yang boleh kata safety juga. Dan dekat depan ni juga dia ada ruang compartment. Tengok, ada ruang compartment dekat bahagian depan, dan juga ada USB port Type A dan juga Type C. So macam menarik lah. Okay, so untuk dia punya floorboard dia macam ni, ala-ala motor klasik, cantik juga. And kita nak tengok dekat bahagian seat dia pula. Okay, so dekat bahagian seat dia macam ni. Mungkin saya rasa muat kot helmet stern, dan juga
Untuk kapasitas dia boleh tak besar, iaitu 6 liter guys. Dia punya kapasitas dia adalah 6 liter, boleh tahan juga, besar. Okey, untuk seat dia boleh kata selesa lah, standard lah. Motor-motor klasik macam ni, macam beginilah dia punya seat, tapi untuk saya selesa, especially bahagian dia punya pillion ni memang kalau orang rumah korang duduk memang selesa, dan juga grab bar dia memang besar, selesa untuk korang pegang. Okey, so dengan semua ciri-ciri yang saya ceritakan tadi, berapa pula harga untuk motor ni? Motor ini dijual pada harga RM6,998. Bagi saya, siapa yang minat motor moden klasik, bolehlah ambil motor ini. Okey.